Saya nak tanya, apakah hukum merenjih air jampi atau air bacaan Yasin terhadap kenderaan baru yang dibeli bertujuan menolak musibah? Hukumnya harus. Dan yang tak betul, kita percaya kalau kita jiruh air ni tak berlanggar. Situ salah. Faham lagi? Ambil tabarruk, hukumnya harus. Okey? Macam-macam kita bacalah, kita baca pada budak-budak kena sawang ke apa ke, kita baca. Faham lagi? Hukumnya harus. Sebab tu jampi boleh. Tapi benda apa yang kita sebut itu betul. Sebab tu kalau orang tanya kita dalam bab sembahyang, kalau kita tak baca jampi, tidak sah sembahyang. Apakah itu? Fatihah. Fatihah tu surah jampi. Faham lagi? Fatihah banyak nama. Kenapa dia panggil Fatihah? Sebab Fatihah itu pembuka. Berarti kalau nak buka majlis Al-Fatihah, berapa buka majlis? Tapi kalau disebut ayat lain dari nak buka majlis, kita mulakan majlis kita Al-Baqarah. Nampak tak? Mampukah kamu tidur situ tu? Tak kena Baqarah. Ankabut pun tidur dah. Lagi surah benda nama dia apa? Kerana mula Alhamdulillah. Lagi apa nama dia? Sab'un Masani. Kerana 7 ayat sentiasa dibaca seluruh alam ini. Lagi apa lagi surah nama dia? Dipanggil surah sebagai Ummul Kitab, ibu bagi Quran. Lagi apa nama dia? Surah Ruqyah. Surah jampi. Arab Ruqyah. Bukan Ruqyah, tu janda. Ruqyah. Ruqyah ni jampi. Faham lagi? Siapa jampi? Abu Sa'id Al-Khudri. Dia jampi kaki JKK buka bahan ketik di kala dia king. Dah kan Allah maubat dia jadi apa? Abu Sa'id kata gini biar kita berobat. Upah kenapa nak beri? 10 ekor kambing kalau baik. Dia pun mari ni baca Fatihah, dia tiup gitu. Faham? Suruh. Nabi kata mu tahu tuan, ni Fatihah ni boleh buat jampi. Faham lagi? Jadi biarlah jampi tu dengan yang benar. Faham? Jadi masuk benda mengarut itu yang dilarang syarak. Kita ni dah sakit, ngarut pun ngarut lah, nak kebaik je. Faham?